So kepada rakyat, kalau kamu nak tengok pembangkang yang function janji kamu bulan bintang kan, yang berguling-guling lagi seronok jadi pembangkang ni kan, kamu naik di PRU PRN ni, pulangkan diorang ni balik jadi pembangkang, boleh itu seronok. So bagi kepada pihak-pihak tugas hakiki dia, kepada kita orang, kita bagi kita mentadbir, bagi kita cari solusi. Yang suka jadi pembangkang itu, bagikan dia orang jadi pembangkang lah, dia seronok jadi pembangkang. Anwar Ibrahim masa jadi pembangkang, tengok macam mana sekarang jadi kerajaan, serabut lah, sikat rambut pun lupa. Anwar, kan saya dah cakap banyak kali pada kamu, sikatlah sikit rambut. Dulu saya dah tegur benda ni, Anwar Ibrahim, kamu Perdana Menteri, bawa lah sikat. Ini serabut. Saya lain, kadang-kadang saya naik motor, bila saya naik motor saya pakai helmet. Bila pakai helmet kadang-kadang rambut kita jadi ini, tapi saya bukan Perdana Menteri. Kamu tak pakai helmet pun, kamu pergi sikat lah sikit, ini serabut. Pergi berucap rambut, bukan saya nak nitpicking, bukan, tapi jagalah appearance kamu sebagai Perdana Menteri. Ini serabut sangat, macam mana kamu nak cerita pasal dasar-dasar politik, raput pun kamu tak jaga, Anwar Ibrahim. Stres, nampak kamu stres tau. Sebagai Perdana Menteri, kalau kamu nampak stres, orang pun tak confident ni. Nak kamu ada menteri macam Pudin tu, pergi jumpa rakyat, bagi ucapan kata, oh terima, ini pain is coming. Apa jenis menteri ni? Aduh, apa jenis pemimpin bila ada krisis kan, kita kena bersedia, pain is coming. La ilaha illallah. Aduh, itulah aku nak cakap lah dia orang ni. So orang macam ini yang suka, yang cakap apa ni, kita terima pain is coming, ni kita kena bersedia ni, jadikan balik dia pembangkang. Sebab dia tak function. Yang seorang itu, yang apa ni, Khairil Jamaluddin itu, he doesn't know what he's talking about, sebab dia tak pernah jadi pembangkang. Dia cakap pembangkang tak function, tapi KJ, kau tak pernah jadi pembangkang. Dia pernah jadi pembangkang ke? Tak pernah. Engkau KJ, engkau kalah pilihan raya, masa PRU 14 dia menang. Tapi bila dia menang, masa tu kita jadi pembangkang. Lepas tu dia menyorok lah kan. Dia menyorok, dia bukan function jadi pembangkang masa tu. Saya ingat, sebab bila kita kalah 2018, kita yang function jadi pembangkang. Kita pergi keluar dengan Datuk Najib, ingat tak? Kita fight, ini sampailah langkah Sheraton, betul tak? Kita orang yang jadi pembangkang 2018. Kau menyorok Datuk KJ, kau tak pernah jadi pembangkang. Alih-alih bila langkah Sheraton, kau pula jadi menteri, betul tak? So kau ni mengambil kesempatan aja kerja kau. Kita yang fight ni masa jadi pembangkang, sampai langkah Sheraton tukar kerajaan. Tiba-tiba lepas tu masa itu kita buat muafakat nasional, kau tak setuju sebab kau kata baju apa merah hijau tu buruk lah, apalah. Yang kau cakap, alih-alih bila muafakat nasional tu jadi, kita buat langkah Sheraton, tukar kerajaan, kau pula masuk line, pump lalang, kau pula jadi menteri. Kau tak pernah jadi pembangkang. Lepas tu kau jadi menteri-menteri sampai pilihan raya. Lepas tu bila pilihan raya kita kalah kan, lepas tu bentuk pula kerajaan. Lepas tu kau bergaduh, Zahid pecat kau. Lepas tu apa jadi? Dia keluar sekejap. Tapi kau keluar sekejap, kau bukan jadi pembangkang, konon-kononnya neutral, betul tak? Kau konon-konon neutral, kau bukan jadi pembangkang, bukan dengan kita orang, bukan ini. Kejap kau komen neutral, kejap kau jilat, kejap ini, apa benda kau ni? Lepas itu sekarang ni langsunglah tak jadi pembangkang, join Amdat Mantap pula dah. So kau tak pernah jadi pembangkang. So kau tak payah sebut tak payah buat analisa lah macam mana nak jadi pembangkang yang bagus. Sebab kau tak function, sebab kau tak pernah jadi. Kita orang ni pernah jadi pembangkang. So kali ni untuk kau tahu macam mana rasanya jadi pembangkang, kan, yang kita bangkang-bangkang, kena panggil polis, kena ini, kena rampas telefon, kena apa benda semua ni kan. Kali ni PRU 16 kau jadi pembangkang. Aku nak tengok so barulah you put your food where your mouth is, KJ. Jangan asyik nak cakap pembangkang tak function, kau tak pernah jadi pembangkang. Ini saya nak cakap itu satu dia. Apa benda lagi saya nak jangan pula nanti tiba-tiba Perikatan Nasional bentuk kerajaan menang, dah masuk pula dah, lalang lompat pula dah, kau nak jadi lobby, nak jadi menteri pula dah lagi sekali. Tak payahlah macam tu kan. Ini yang saya nak cakap.